Morning guys. Kemana kita hari ini? Beri yang gembira singgah hati. Ya warna ni. Ish. Cepat lah, Maggi goreng. Maggi bakar. Boom. Itu bunyi macam gas butan babi. Apa butan? Bodoh fuck siapa bunyi dia. Ya, Ompi tempat macam ni nak bau Asal bunyi ada reverb tu. Bukan nak cakap apa, aku mesti ada cigit sikit. bau udara kau. Dia bunyi macam sekali. Sekali je. Ni boleh sama dekat pekan dia. Dia bawa kentut land. Dia boleh kentut semua tu kalau Pandai Linong menang tu. Pandai Linong. Oh no. Kan pagi lagi jangan cakap susah-susah ni dah. Jangan cakap benda yang susah. Kita buat senang sudah. Pandai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Morning. Apa buat bodoh? Ini apa? Tengoklah land. Ya. Ni apa? Ada sejuk. Ada. Rasa tak kepanasan tu. Nak pakai ni? Besar sikit. Okey, ni rasa sikit. Ada bunyi. Yang ni rasa sikit sebab ada bunyi. Yang kau tu betul bodoh api tu. Bau sehari kat hutan dah gila. Pegang sikit mau, pegang sikit. Alamak kan. Jangan. Sikit tepi ke. Tak boleh ni letak marshmallow. Marshmallow. Bakar jari aku. Dia di sini dia. Tengok jangan dekat sangat kan dah hitam tu. Alamak sini. Pagi-pagi dapat dosa baru. Morning guys. Pagi semua macam gila. Tak ada jam pun. Kalau kemah sejuk, kalau lagi air tu gila. Orang terjun pun nak buat gila terjun. Mau ke tak? Many hours later. Kenapa gelap macam tu? Screenshot. Dah habis. Ai, tambah lagi. Tambah lagi. Yush. Patut Dodi makan tembul. Tak buang. Jangan tuning jari kawan. Satu jari ke depan, 4 jari.
Dia kalau apa-apa dia memang tunjuk orang ni kita dia. Kalau apa-apa dengan dia akan tunjuk orang ni. Ya ke? Rasa ni. Kena expose. Habis dah. Mana ni? Okay, sekarang kita kemas. Oh, lo. Yes, lepas tangan. Hai, tengok ni. Ya, kena tolong. Ali mana Ali? Lagi. Boleh pizza habis kot. Ni pizza separuh. Tak payah ulang. Jangan bunuh ni. Bukan, biar tu berguling tau. Tak boleh lah buat macam tu. Sampai dulu. Ni nak berjubur. Payah ada plastik tu. Kita cucuk je buang. Sakit duduk. Kita tarik ni tali tu lah. Tengok macam mana dia punya buat. Dia kemar bukan barang dia, macam mana? Apa? Babi dia ada merah. Kena elak Jimmy. Jimmy tak ke baju. Ni lisi. Ha? Lisi. Ni kot lisi. Ni apa? Lisi. Lisi kat luar. Itulah tak pasang. Ha? Dah siapkan. Mana ada? Ni bukan lisi. Ni memang ada. Tadi. Yang tu bumbung ni, Mongema. Kita nak beli awal ni. Tak, nak lipat ni. Untuk buat habis buat. Boleh ada ni. Turun dulu dia apa ni? Ready? Ready. Dia nanti tadi ini dia cakap ni lah. Lipat ni. Ini apa? Janganlah salah. Ni yang panjang ni. Ini beg apa? Ni panjang ni juga. Bukan. Yang ni yang untuk ni. Tak cuma tolong aku lipat. Ini untuk yang tajam. Siapa balik tak pancit? Ha? Siapa boleh tak pasal? Fazlan. Dia kalau balik kampung aku kan. Jadi bos. Ajak saya kau. Tolong pukul dia ramai tu. Aku pun jemput tu. Jadi muat dah. Dah jam ni. Jadi keluar. Lupa. Sorry. Oh, dia semua. Oi, buka. Apa kau bijak? Kau nak ikat. Guys, nak mandi last. Kau balik. Terjun.
Hello guys. Tengok. Ya. Yang baru je keluar tadi nak ada orang lain yang macam ni adalah tempat yang seronok dan comfort. Betul lah. Dia datang kan Zamnash Campsite. Zam next. Ada singkir lagi, cantik kat singkir. Mandi ke tak? Tak, ada betul. Orang bos tak ni. Dia ada sempuk aja. Dia Orang pun. Hijau. tak nampak kira junior aku kat rumah apa? Kira junior. Apa? Tak apalah, biarlah semua terikot. Izin Trimudi. Dia ajak izin tangkap kan. Masa kecil ada. Boleh tu. Dia gini balik. So guys, sekarang kita berada di toilet. Ha. Kenapa? Aku dah agak dah. Apa yang buka aku pakai ni kot? Lampu kecil dah tu tak ada sama sangat. Betul. Mau tiang kena. Hello guys, sekarang kita berada di toilet. Toilet Zamnash Campsite. So saya nak review yang pendang. Tengok orang aku. Dia tanya kenapa aku tak sekarang kau semua. Bila dah wait tengok. Apa pula aku tinggi ni tahu ni. Masa apa aku? Apa nak? Sekali lah. Kau nak bagi gigi? Kat ni saya. Ya, gigi keluar pada ni. Biar aku. Ha? Ini belum. Kau biar tak? Belum. Besar-besar ni. Kau bagi gigi. Ini. Ni guys, saya nak mandi guys. Jom ikut saya mandi. Dah. Nah, jom. Ni. 11 minutes later. Dah. Cakaplah. So guys, kita dah habis, dah mandi, dah settle semua. Sekarang kita nak tambah barang dah. Saya dah mandi. Nampaklah betul-betul ni. Kita dah mandi dah semua dah siap. And korang enjoy je gambar-gambar yang kita akan post ni. Tak ada orang nak edit ni. Macam si editnya. Tak apa, aku tak main edit. Bye bye. Jumpa sekejap lagi. Okay guys, kita dah sampai Perak. Dah sampai. Dah nak balik dah. Dah nak balik. Kau lambat ni. Day one. Aku tak mandi lagi dah. Kenapa balik? Kita di Zamnash. Hai guys. Masih di sini ya. Ada gambar. Apa tu? Dah terrecord. Kau jago. Bye. Bagi mah. Bagi Maui. Ada. Bagi Shan. Hours later. Saya nak pulangkan barang. Masuk vlog.
kasih pinjam. Ya. Ha, Kita orang dah ni macam dijadikan anak. Ya, dia orang makan. kami anak angkat ni. Family dah ramai. Anak angkat Fatherland. Lagi tadi makan roti canai lah. You nasi goreng ayam bakar. Ush. Tak masak apa lah kali aku sama. Ush. Itu lah ni. Tahu celaka tumpang barang. Habis kata dia. Esok. Ya. Tak sebab pukul 18 tu ada recording. Tak tahu siap pukul apa. Esok dia dah kuat saya datang. Jom. Bagi ya. Bye. Bagi. Masa blog, masa blog. Thank you pinjamkan barang kau. Terima kasih Domi. Give me. Banyak function lah. Okay. Bye. Kami. Hai, jumpa saya depan. Thank you Dewata. Bye. Aduh, tak apa. Mak ni Kimi. Kau marah kan? Tak, sebab dia tak kuat Haji. Macam mana ni? Mak ni Kimi. Aku record. Patut selalu tiba-tiba aku balik rumah macam aku. Ni rupanya agenda dia. Jom, Tengok rumah tu, tunjuk rumah tu. tak nampak. Seminang bukan ada tak? Ni rumah Makcik Kimi. Kenapa? Besar tak? Besar gila sial. Entah aku doakan sampai tengok video ni, insya-Allah kita boleh beli rumah macam ni. Amin. Amin. Kita duduk tiga-tiga sendiri. Satu line tu kita punya. Satu jalan kita punya. Anak bosan juga. Bosan nak tengok muka kau hari-hari ni. So guys, sekarang kita nak pergi mana? Sekarang kita balik rumah, nak kemas-kemas barang, nak rehat semua. Tapi kita kena gotong royong dulu. Kita dah moment untuk kita nak kemas rumah sebelum keluar rumah tu. Aku pun tak ke rumah mereka.